Dah pukul 2.30 pagi lah ni. Senyap pula. Selalu waktu-waktu macam ni lah, start music lah, dengar orang menari lah. Senyap pula hari ni macam pelik pula. Tapi kenapa time aku mengadu macam tu, tiba-tiba hilang pula bunyi dia. Lagipun aku susah nak percaya cakap diorang ni ada pula lah hantu-hantu kat hotel ni. Anak matilah apalah. Tapi aku nampak sendiri kot ada orang. Raya hintai lagi sekali. Asal merah je ni. Lah, semalam aku tengok okey. Semerah je ni. Ke dia orang tutup lubang ni. Aduh. Semalam aku cakap aku nampak dekat dalam lubang ni, tiba-tiba dia tutup. Aduh. Merah ni. Tak apa lah, tidur hari ni. At least aku tenang sekali ni. Hello bro. Ni bilik 502. Hello tuan, ada apa yang boleh saya bantu? Jap. Macam lain je suara. Mana receptionist yang sebelum ni? Dia MC tuan. Katanya demam panas, so saya ganti tempat dia sepanjang dia sakit lah. Okay. Tak apa. Anyway, saya pernah bercakap dengan dia sebelum ni pasal bilik 501. Bilik yang berhantu tu ke? Betul lah tu, tak salah lagi. By the way, actually kan, memandangkan saya pun dah bercakap dengan awak ni, saya pun nak tahulah daripada perspektif orang lain pula kan. Apa yang awak tahu pasal bilik tu ya? Tak banyak tuan, tapi apa yang saya tahulah kan, orang cakap bilik tu ada hantu seorang budak perempuan cantik tau. Pakai gaun putih, lepas tu mata dia merah. Jap. Apa yang awak cakap tadi? Mata dia merah? Tuan, serius, mata dia merah. Orang kata mata dia totally merah penuh satu mata. Mata merah? Mata dia tuan merah. Hello. Ui. Hello tuan. Hello. Jangan-jangan yang semalam tu. Tuan. Mata dia ke yang mengintai aku balik? Uish. Dah. Aku tak boleh, aku tak tahan. Aku check out hari ni juga.